Okay guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Jadi kita tengok setup kita pada video lepas kat sini . Setup kita dia tak kick off. Seperti yang kita nak lah. Sebab kat sini dia break, lepas tu dia masuk lagi kat sini, lepas tu dia break lagi. Lepas tu dia masuk pula, lepas tu dia break. Jadi setup seperti ini dia tak ada confidency . Dia tak ada dia tak ada confident lah. Lepas tu bila sampai kat sini dia touch mid BB macam ni, lepas tu dia buat momentum cell pula kat sini. Ada dua candle lah, dua candle marbuzu kat sini. Dua candle. Ada dua candle marbuzu kat situ. Dia menunjukkan momentum cell. Lepas tu dekat kawasan hijau ni yang latest lah sekarang ni, dalam awal minggu ni berlaku pada hari Sabtu tak salah aku . Berlaku pada hari Sabtu. Ni aku tak entry sebab aku mencari entry yang dia touch mid BB. Dia touch mid BB. Dia BBMA tu dah cukup syarat dah kat situ sebenarnya, tapi bagi aku memang aku nak kena ada reaction lah. Reaction antara price MA510 height, lepas tu dengan mid BB. Dia kena ada rejection kat BB baru aku akan entry. Tapi belum sempat dia sentuh mid BB, dekat sini dia dah meneruskan penurunan. Penurunan dia pun dah lebih kurang sama dengan ketinggian pole. Pole kita tinggi ni kan. Aku dah lukis ni. Jadi entry kita lebih kurang dekat sini lah. Sepatutnya dia kalau dia nak touching mid BB, dia akan touching kat sini. Lebih kurang ada dalam 50 pips lagi lah dia nak sampai dekat destinasi dia. So cycle ni dia dah complete lah sebenarnya. Keempat-empat trading strategi dah terwujud dekat kawasan hijau kat sini. Aku tunjuk kawasan hijau ni. Kat kawasan hijau ni keempat-empat trading strategi dah terwujud. Flat pattern of course lah, dia dah berbentuk flat. Lepas tu support resistance pun kat sini ada, kat kawasan sini. Yang aku tunjuk pakai pointer ni kan. Kat sini kalau dekat time frame yang lebih kecil, kalau ada shadow macam tu, dia akan ada kawasan support resistance lah. Kalau kita tukar pada line chart pun, kat situ memang ada support dan resistance. Aku tak tukar pada line chart. Jadi support resistance ada, supply and demand pun ada kat sini. Sini ada drop base drop kat sini. Kalau pergi kat time frame kecil, dia akan ada drop base drop. Pergi lah sekali. Nak tunjuk kan. Kat situ mesti ada drop base drop lah, nampak. Ni drop base drop. Ni drop base drop. Ada banyak kawasan drop base drop kat situ. Jadi supply and demand pun ada. Lepas tu BBMA pun ada. BBMA kat sini dia ada entry. Kita pergi ke hash balik. Kat sini dia ada, kat sini kat kawasan ni candle ni telah touching MA510 high. Untuk ni lah, untuk setup sell lah. Cuma dia tak touching dekat mid BB saja. Kalau dia touching kat mid BB hari tu aku dah entry dah. Jadi belum entry, belum sempat entry, dia turun-turun. Jadi kalau nak entry masa tu pun dia berisiko sikit lah. Excuse me, what? Boleh je entry, tapi berisiko. Okey, jadi entry kali ni walaupun kita tak dapat profit, tapi dia telah mengikut rule lah. Entry ni telah mengikut rule, keempat-empat rule sepenuhnya. Okey. Untuk next setup aku rasa nanti aku keluar video lain lah kot. Video lain ni kalau ada peluang untuk buy, untuk beli, kita akan beli barang-barang ramai. Kalau ada peluang untuk sell lagi ni, aku tunggu dia buat ni. Aku tunggu dia, kalau contoh nak cantik, dia buat candle momentum sell ke bawah satu, dia tutup close di bawah mid BB, close di bawah top BB. What? Lepas tu kita aim untuk cari ni lah, untuk cari drop base drop ataupun resistance. Kat situ dia jadi support become resistant. Kat situ dekat drop base drop ni biasa dia akan ada support become resistant. So kawan-kawan tu kita aim untuk kita cari entry sell lah, untuk dua-dua trading strategi ni.
Okey, jadi untuk BMA pun sama juga. Kita tunggu price react dekat MA510 height nanti. Dan mid BB buat rejection kat situ. Rejection. Kalau ada rejection dekat MA510 height dengan mid BB, okey, kita boleh entry lah. So itu saja daripada aku untuk kali ni. Tak ada luck kita untuk entry sama-sama lagi. Just explain je apa yang berlaku dengan market pada minggu ini. Okay guys, sekarang itu saja. Assalamualaikum. Jumpa next video. Bye-bye.